Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat Maya yang dikasihi sekalian, dalam siri Mau'izah kita pada kali ini, saya nak jelaskan sedikit tentang isu solat witir dalam bulan Ramadan. Saya masih melihat bagaimana sebahagian jemaah kita, mereka tidak solat berjemaah witir dengan imam. Ya, khususnya mereka yang solat 8, imam semayang 20. Ya, maknanya 8 sepatutnya ada plus 3. Ya, kerana imam semayang 20 plus 3. 3 itu witir. Jadi saya melihat bukan sedikit yang keluar daripada solat berjemaah dengan imam untuk solat seorang-seorang atau solat sendirian. Tuan-tuan ya. Saya tak kata tak boleh balik ya. Tuan-tuan nak balik, tuan-tuan ada kerja, tak ada masalah. Ya. Tetapi solatlah dengan imam. Solat witir. Boleh solat witir dengan imam. Kerana pahala jemaahnya besar. Tuan-tuan ya. Keistimewaan witir dalam mazhab Syafi'i dalam bulan Ramadan adalah yang pertama, sunat berjemaah dengan imam. Tuan-tuan ya. Yang kedua, sunat baca kuat. Yang ketiga, sunat baca kunut malam ke-16 sampai habis Ramadan. So, tolong solat berjemaah dengan imam. Soalan, macam mana nak jemaah dengan imam? Imam solat tarawih, kita solat witir. Bolehkah? Jawapannya boleh. Okey, bagaimana kita nak solat? Imam naik rakaat yang ke-9. Kita naik rakaat yang 2 itu. Sebab witir 2 plus 1 kan? Okey, ikut sampai selesai. Tu imam naik rakaat yang ke-11. Kita naik untuk 1 rakaat. Usalli sunnatal witri rakaatan. Makmum lillahi ta'ala. Ikut imam sampai imam rokok, sujud. Sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Dan kemudian imam nak bangun ke rakaat yang kedua. Kita ketika sujud itu, niat sahaja berpisah dari imam. Aku berpisah dari imam. Terus bangun, duduk tahiyat akhir dan selesaikan solat sendirian. Ataupun kita boleh tunggu imam naik rakaat yang ke-12. Kita masbuk ya. Usalli sunnatal witri rakaatan makmum lillahi ta'ala. Jadi kita follow imam di rakaat yang ke-12 imam. Imam bagi salam, kita bagi salam. Tetapi dalam perbahasan ulama, yang paling afdalnya kita takbir dengan imam dan kita bagi salam selepas imam bagi salam. Jadi di rakaat yang pertama itu, waktu imam duduk dalam keadaan sujud rakaat yang pertama, di rakaat yang ke-11 tarawih imam ya, dalam keadaan sujud itu, maka ketika mana imam takbir intiqalat, pindah rukun daripada sujud naik ke rakaat yang ke-12, ketika itu kita tidak payah niat mufaraqah ya. Kerana mufaraqah itu maknanya berpisah dari imam. Kita masih still ikut imam. Kita naik dan tunggu imam di tahiyat akhir. Dan bila imam turun, kita kemudiannya membaca tahiyat akhir dan bagi salam selepas imam bagi salam. Kemudian kita juga boleh sah hukumnya kalau kita buat macam sembahyang maghrib ya. Soli sunnatal witri salah rakaatin waktu imam naik rakaat yang ke-9 tu. Tetapi ini tidak digalakkan ya, kerana ada juga warid hadis Nabi yang melarang kita menyerupakan solat kita itu dengan maghrib ya. Jadi tak digalakkan, tapi hukumnya sah kalau kita buat ya. Jadi saya harap kita semua dapat mengubah satu keadaan yang sudah lama berlarutan, iaitu solat dalam bulan Ramadan witir sendirian. Sedangkan yang dituntut, yang sunatnya kita berjemaah dengan imam. Okey? Yang belum follow saya, jom bersahabat dengan saya. Like, komen and share dengan kawan-kawan, adik-adik kita, mudah-mudahan dapat manfaat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.